Hai korang, jangan lupa tekan loceng dan subscribe. Subscribe tu gratis ya kawan-kawan. Hai semua, selamat kembali ke channel Faya Azrin. Hari ini saya ingin berkongsi resepi air legend iaitu air sirap selasih. Jom bancuh. Bahan yang kita perlukan ialah pati sirap dan juga biji selasih yang telah direndam terlebih dahulu. Untuk membuat pati sirap, kita perlukan gula, sirap ros, daun pandan dan juga air. Kita perlu masak sebentar. Untuk cara yang lebih mudah, kita boleh gunakan cordial sirap. Mula-mula kita letakkan pati sirap. Selepas itu, kita letakkan air masak yang secukupnya. Kacaukan sedikit bagi larut semuanya. Kemudian kita masukkan biji selasih yang telah kembang ke dalam jug berisi air sirap. Kacau-kacau rata. Letakkan ais pada gelas, kemudian letakkan juga biji selasih. Tuangkan air sirap ke dalam gelas. Air sirap selasih legend is done. Selamat mencuba ya kawan-kawan. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye.